Assalamualaikum and early good morning dunia. Sekarang pukul 3:39 pagi. Macam yang korang dah baca kat subtitle, yes, kita akan pergi konvo adik hari ni. So sekarang ni kita tengah nak bersiap. Okay. Kita akan berhenti solat and breakfast dekat somewhere, I not sure. So see you guys kejap lagi. Okay, nak bersiap kejap. Hi guys. Okay, nak dah siap? Yes, simple je. Sekarang pukul 3.57. Tadi pukul 3.54 ibu ketuk pintu bilik sebab ibu ingatkan nak tak bangun lagi. Tapi saya dah siap, ibu baru bangun. So sekarang tengah tunggu ibu dengan ayah bersiap. Nak dah siap. Okay. Nak baby tak masuk dewan. And tak nak kot masuk dewan. So nak duduk luar je. Maaf lah ya, saya kalau pakai perfume memang tak cukup sebotol. Sebab tu dah tak berani nak beli perfume yang mahal. Sebab kalau beli perfume yang mahal, cepat habisnya. Membazir. We will see what will happen today. Itu nak mengawal sebab I need to charge my phone. I need to charge my phone. Ini pun nak tengah terfikir. Nanti kalau nak duduk luar dewan sorang-sorang, of course nak akan main phone je. Okay? To avoid the awkwardness, of course nak akan main phone. Tapi nak tengah terfikir, dah tak ada power bank. So, what will happen kalau tengah-tengah tunggu kat luar tu, bateri phone habis? Oh my god. How guys? So of course konvo lama kan. Start pukul 8 pagi je lagi. So tak tahu habis pukul berapa. Oh, selalu berapa jam? 2 jam, 3 jam kan? Not sure lah. Kalau UiTM lama. Kalau UTHM I not sure. Adik dah nak konvo. Nak konvo diploma lah. Degree belum lagi. Degree dia baru start. So of course I can boring, but what I can do? Nak bawa buku ke? Tak nak. I'm not sure. Kita akan jalan-jalan lah nanti. Okay guys, jom. I got my chocolate and yes, not me pukul 4 pagi pergi makan koktel ya. Matilah nak kalau sakit perut jadi. But I don't care, I want it. Cocktail. Sebelum kita keluar, sekarang dah pukul 4.23, sekejap lagi kita gerak. Tapi sebelum kita keluar, kita ada anak bulu lah. Kita ada anak bulu, nanti kesian anak bulu kita tak makan. So kita kena bagi dia prepare dia punya makanan dulu. Okay, jom kita letak dia punya kibbles. Gelap guys, sorry. Ibu tak tutup tingkap dapur? Ni. Ini baby bulu.
kita letak banyak-banyak terus. Hopefully cukup lah sampai di tengah hari nanti. Dan budak-budak ni kan guys, korang dengar je lah saya cakap walaupun tak nampak muka kan. Budak-budak ni, dia kalau dah lemau, dia tak nak makan. Dia memilih. Tapi kalau dah tak ada kan, rasa dia makan je kan. So, done. Ada mesin ATM. Wow. Breakfast. Nasi lemak kat situ. A few moments later. Wow, fluffy. Baju ayah kat sebelah sana. Jawa tu dah bagi kat orang. macam pawang aja kata adik. Warna kuning kuning coklat. Ibu tengok macam pawang endor. Jawa lah bu. Adik mana adik? Adik mana adik? Adik dia sambung degree kat sini. So that's why dia tak ada kat rumah, dia tak pergi sekali. Dia tunggu je dekat you. Ingatkan ni dewannya. Sana tu alah. Jauh jugalah daripada tempat parking. Ya. Tu adik dia bukan. Dewan Sultan Ibrahim. Luas guys, tengok luas gila, best. Convocation ke-25. UTHM muda lagi. UITM dah 100 tahunnya. Kat sana tu ada jual bunga. Rasanya lah. Saya lepas tu boleh ni. Taman bunga dah. Cantik. Cantiknya. Dan jom kita cari lawannya. Jom kita cari bunga konvo. Muka adik. Bunga. Konvo kan laki perempuan bunga harus ada. Oh, bau bunga. Beli bunga macam mana untuk adik ni? Adik nak bunga macam mana, Dek? Hijau, biru. Bunga hidup. Bunga fresh. Berapa ringgit ni? Ini ada patung 70. Ada patung 50. Oh. Ini kapibar. Itu masuk dia guys, tapi tak buka lagi. 7.30 kot baru buka. Sekarang tak tahu buka berapa. So ramai gila orang. Oh, dah beratur. Dah 7.30 lah ni. Tak nampak. Ibu dengan ayah nak masuk dah. Sekarang dah pukul 7.38 sebenarnya guys. 7.38. Parents semua dah beratur dah nak masuk. Pintu tak buka lagi. Kita ni lepak luar je guys. Tak tahu lah boleh masuk ke tak ramai-ramai. Tapi jemputan biasanya ibu apa je. Dia based on kat jemputan tu kan. So nak malas nak masuk juga. Sebab
nanti kat dalam tu bosan. So best duduk luar. Boleh jalan-jalan kan. Macam biasa, ibu dengan ayah akan kejarkan seat paling depan sekali untuk parents. Masa combo kakak, my combo, my twin punya combo pun semua sama. So combo adik ni pun sama. Tak tahulah boleh dapat ke tak seat baris depan tu. Dah beratur antara yang paling depan juga tu. Dapatlah ni. Seat baris depan mesti panjang kan. Cepatlah buka. Kata 7.30. Semua dah nak beratur masuk dah. Nak rasa kan, dia start pukul 8 and pukul 8 juga parents kena masuk. Sekarang baru 7.46. Maybe 7.50, 7.55 kot parents start masuk. Okay, dah nak start bila masuk ni, dia orang dah buka pintu dah tu. And then orang-orang yang nak check kat jemputan dah keluar. Buka. Dah pukul berapa dah ni? 7.54 guys, baru dia buka pintu. Wow, besarnya bunga dia. Duit-duit. Money bouquet. Okay, dah start masuk 7.55. Dia utamakan yang pakai wheelchair, yang pakai tongkat masuk dulu. Untuk OKU, dia bagi masuk dulu. Okay, dah start masuk. Sampai sini guys, dia orang beratur Bye bye ibu ayah. So let's go guys. Kita cari spot nak lepak. Saya nampak pun naklah pondok, tapi ada tempat duduk lah kat situ. Jom kita lepas situ kejap. Sorry guys kalau video ni dia macam huru-hara. Tak tahulah huru-hara ke tidak. Tapi saya awkward nak rakam kat luar. Tengok ni. Ni yang tadi. Tahniah. Dan sebelah sana. Congratulations. Saya nak OTD tapi saya tak bawa tripod. So lepas tu nak ambil gambar sendiri pun saya tak bawa the remote shutter tu untuk tekan bluetooth punya. Saya tak bawa guys. So how? Kita lepak sini dulu. Lepas sini. Okay, tu that one. Lepas sini. Cantik pula lah benda ni. Nampak? Ni agak-agak kalau macam bateri phone dah nak habis. Kita pergilah kat kereta kejap. Guys, tadi kan di sini. Saya seorang je dekat sini. Lepas tu tadi ada this one family lah. Ada kakak ke mak dia, I'm not sure lah. Tapi ada 3 orang, 2 perempuan, 1 orang lelaki. Yang 2, seorang lelaki, 1 perempuan tu masih kecil je lagi. Lepas tu dia duduk sini nak dah awkward dah cakap aduh. Lepas tu yang seorang tu dia macam peramah pula. Bertegur-bertegur, bajak borak. Kitanya dah tak friendly macam dulu lah. Kita dah tak extrovert macam dulu lah. Mostly banyak nak diam-diam. Dia macam nak tenang-tenang aja. Tiba-tiba dia duduk sini kan. Lepas tu rupanya dia tak tahu yang dekat kemah belakang sana tu, kemah tu. Kemah tu. Itu tempat family lain nak duduk yang tak dapat masuk dewan. Sebab dewan kan 2 orang je. Parents je kan. Ibu apa je boleh masuk. So family lain, adik-beradik yang lain boleh duduk kat kemah tu. Sebab dia orang ada buka screen besar, like TV besar, live YouTube kat situ. So dia orang boleh duduk situ. Nak tak nak duduk sana? Kenapa nak duduk sana? Sebab dia kan sebab kat sana ramai orang guys. Lagi satu dia YouTube. Bila-bila nak tengok boleh lah buka YouTube je kan. Macam tu lah guys. Macam tu. So
That's why I'm here. Saya nak sorang-sorang je nyah kat sini. Jangan ada yang datang. So nasib baik tadi kakak tu dia dah pergi belakang sana. Dia dah duduk dengan adik dia. Adik ke anak dia kat sana tu. Kemah sana, kemah sana. Kemah sana tu. Macam tu lah. Dia dah pergi duduk sana. So saya kembali tenang di sini. So Adnan macam sekejap lagi kalau aku nak ambil gambar, aku nak buat video, aku nak OTD, malunya orang nampak. Macam tu. Maaf lah, kita dah introvert sekarang. Dah pukul 8 lebih, dekat 8.10 dah. Tapi masih ada lagi parents yang belum masuk dewan. And still ada yang beratur untuk masuk dewan. Sana tu still ramai. Baru 1 jam berlalu guys. Sekarang pukul 8.58. Tadi dalam pukul 8.45 macam tu baru perarakan masuk graduan. And sekarang pun masih lagi kot sebab lagu masih dimainkan. Lagu perarakan masuk tu masih dimainkan. Another 3 hours guys. Sebab estimation nak tengok dekat dalam YouTube convocation diorang, dalam YouTube yang diorang buat live tu 4 jam. 4 jam ada yang 3 jam 55 minit, 3 jam 58 minit. So estimation dalam 4 jam. So benda ni akan habis dalam pukul 12 macam tu tau. Sekarang baru pukul 8.58. Another 3 hours mereput. So keadaan kat luar ni dah start sunyi dah. Sebab semua dah masuk. Tadi pun diorang punya apa tu, dekan-dekan prof-prof diorang pun dah masuk dah tadi. Yang topi-topi cendawan tu kan. Itulah, semua dah masuk dah tadi. And so I don't know what to do here. Saya nak bergambar, saya nak OTD, tapi depan saya ada orang. Saya malu. Macam bila nak pergi pun I don't know. So lah guys, nanti saya sambung lah membebel-bebel kan. Temenung, sambung temenung. Kita sambung temenung, okay? Kita sambung temenung, mengenang nasib, mengenang masa depan. Guys, bye. A lot of boring math later. Guys, 9.24 baru perarakan masuk pengarah UTHM. Dia punya VIP dia baru masuk. Mana tak sampai 4 jam weh event korang. UiTM yang student lagi ramai tu pun. Yang ramai lah, yang besar macam tu pun, beribu student pun. 3 jam je weh live convocation dia dekat YouTube. 2 jam 55 minit, 2 jam 58 minit, 3 jam. UiTHM sampai 4 jamnya. 4 jam. Oh my god. Kau sabar jap. Aku ngantuk dah ni. Makin tak clear you nak OTD. Ada orang. Memang tak ada gambar lah aku dekat UTHM ni. Sabar. Adanya kamu dari dirimu sayang. Muhammad Najwan bin Muhammad Salam. Muhammad Aizat Ridauddin bin Muhammad Rizal. Muhammad Akmal Hafiz bin Syamsul Bahari. Muhammad Arif Hakimi bin Hamid. Muhammad Amir. Approximately 10 hours later. Universiti pertama yang punya lapangan terbang sendiri guys. Dah nak habis sebab dah ucapan pengarah-pengarah. Tadi dah dapat ucapan, dah ada ucapan wakil graduan. So dah nak habis.
Sekejap lagi lah kot orang keluar. Masih ada nyanyi lagu UTHM sekejap lagi. Lepas tu baru bersurai. Sabarnya guys, sekarang pukul 11:09. Tolonglah cepat. Ni dah kira awal lah kot sebab dah sidang akhir. So dah tak ramai. So that's why dia macam cepat sikit. 3 jam lebih. Still lama. Dah habis guys, tapi dia orang tak keluar lagi. Start pukul 8, sekarang pukul 11.44. Almost 4 jam juga lah. Tak ada dari awal. Penampakan para ibu bapa dah mula keluar. So, jomlah kita cari ibu ngaya and then kita cari adik. So, ni bunga adik. Congratulations adik for your diploma convocation after this degree. Kita geng adik, kita ada diploma dengan degree. Kakak nak join, kakak boleh join kakak, silakan. Tapi ambil master lah, master sifu. Mana ibu ngaya ni? Mana? Di mana? Mana ibu dengan ayah ni? Ramainya manusia takut. Takutnya. Dah nampak. Dah nampak dah penampakan ibu dengan ayah. Mana hilang? Mana hilang? Dah nampak. Mana Kading? Adik. Tanya. Wah, Syama Kading. Ani. Dah gambar dengan kawan-kawan ke? Dah. Dah settle. Sekarang nak on the way balik. Adik sekejap lagi pukul 4 ada kelas. Adik, sini. Ya, manusia. Meriah guys. Congrats semua. Apa ya hari ni? Tamat sudah convocation UTHM 2025. Sebab adik sidang last. 12-18 juga guys balik. Cun. Panas. Bye. Adik kena tinggal. Baik Kading. Balik tau minggu depan. Okay. Bye adik. Bye bye. Just then. Ayo, lancion lah kita. Kat mana? Tak tahu. On the way balik. Ibu nak makan apa? Nak makan. Macam tak lapar je. Ha? Tak lapar je. Tak apa nak makan apa? Masakan alatan, udang galak. Alah ni tutup. Cute. Comel. Ibu dengar yang makan nasi putih dengan apa? Sambal Jawa. Tak nampak macam sambal pun.
Goreng-goreng. Kenapa dia panggil sambal Jawa tapi dia bukannya sambal pedas? Limau ais, sirap ais, sirap ais. Saya punya lontong tak sampai lagi. Panas, panas. Much later. Hi guys. Finally dah sampai rumah. Finally berakhir semua urusan daripada 3 Disember sampailah ke hari ni 11 Disember. Tak ada rehat langsung, baju kotor pun kita orang dah 3 hari tak berbasuh. Back to back keluar. Back to back pergi KL and then pergi BP. And hari ni last day, kita orang plan nak lepak je. Lepak esok baru basuh baju, kemas rumah, susun balik and everything, rearrange balik everything. That's it. So, and nak minta maaf video ni lambat upload. Yes, sebab nak record video since activity daripada 3 Disember. So, nak akan upload ikut turutan. So, video ni, video combo adik adalah video yang last. Video ni akan di-upload lambat sikit. Ikut kerajinan dan masa untuk saya edit semua video-video daripada 3 Disember. InsyaAllah, saya akan cuba yang terbaik. Tengoklah. Nanti korang komen kat bawah korang tengok berapa hari bulan. So, I hope you guys enjoy dengan all my video. Thank you so much for watching. Lamanya tak cakap macam tu. Dah lama tak buat video. Okay, thank you so much for watching. Video-video sebelum ni pun tak ada outro tu. It's okay. Thank you so much for watching. Take care guys. Take care of yourself wherever you go. And bye. Alah. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Lupa. Nampak tak ada lama tak record video. Okay, semula. Thank you so much guys for watching. Take care of yourself. And jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye.